Untuk tahun 2026 ni, K-drama pertama yang aku layan lah, The Judge Return. Dia bawa konsep time travel lah, lebih kepada fantasy sikit. Dia mengisahkan pasal ada seorang hakim ni lah pada tahun 2036. Jadi pada zaman ni memang teknologi dah canggih lah. Telefon dia pun look sinar masa ni kan. Itu dah habis teknologi lah dia bagi tu. Hakim ni dia sangat korup lah, sebabkan dia merupakan menantu kepada satu syarikat yang sangat kaya ni. Jadi pada satu hari dia nak bertaubat, dia nak kembali ke jalan yang benar, tapi kemudiannya dia telah dibunuh dan akhirnya secara tiba-tiba dia bangun dan dia kembali ke tahun 2026, iaitu 10 tahun sebelum dia kena bunuh ni. Okey, jadi dekat situ dia dah dapat banyak spoiler lah apa yang berlaku pada tahun tu, dan pada masa tu dia merupakan seorang hakim yang masih muda lagi lah. Okey, jadi dekat situ dia mula plan untuk balas dendam, untuk dia menjatuhkan satu geng ataupun satu kartel yang terdiri daripada prosecutor, hakim, lawyer, badan-badan kerajaan dan juga government. Okey, jadi dekat situ dia mula untuk rencanakan dia punya plan untuk dia jatuhkanlah geng orang jahat ni. Jadi adakah dia berjaya dengan plan dia? Kita kena tengoklah drama ni. Okey, jadi untuk episod yang pertama aku boleh cakap dia agak slow lah. Okay, Jisung punya drama ni kebanyakannya dia bawa genre ataupun dia bawa apa orang panggil, dia bawa vibe, dia bawa mood. Drama dia tu macam sedikit gelap, sedikit suram. Okay, tapi dia tak adalah macam drama Adamas tu kan. Adamas tu berat, dia lain macam lah. Okay, tapi kali ni dia tak ada lah. Dia still kau boleh layan lagi lah orang cakap untuk episod yang pertama. Tapi bila dia masuk episod yang kedua, bila dia dah kembali ke masa lepas tu, jadi dia punya karakter tu mula jadi lebih ceria lah. Okay, jadi dekat situ barulah kita nampak, oh macam ni rupanya dia perlu main karakter dia. Okay, jadi sebelum ni dia macam serius, lepas tu macam tak ada mood. Kali ni dia punya watak lebih periang lah. Okay, jadi dekat situ aku lagi suka lah. Untuk episod yang kedua tu kau dah start, oh okay, drama ni memang kena layan ongoing. Okay, jadi yang minat drama-drama undang-undang, lepas tu ada time travel, lepas tu ada macam action, thriller sikit, kau kena tengoklah drama terbaru daripada Jisung ni. Okay?